Wow. Pagi raya yang indah. Tapi pelik, mana semua orang? Selamat Hari Raya Rafi. Lupa pula. Happy birthday juga. 2 dalam 1 ni. Apa dia ni? Hahaha. Thanks PG. Tapi peliklah, Kimi mana? Kena siap cepat sebelum Rafi nampak. Kek bentuk lemang ni harap menjadi. Pasang lagu Raya lu. Kenapa ni? Blackout ke? Bukan. Selamat hari jadi, Rafi. Special kek lemang dari dapur Kimi. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata dan ku kirimkan kasih di angin yang Ya Allah, korang buat ni semua. Kombinasi hari raya dan birthday. Terbaiklah korang. Lepas ni, kita beraya pula, okey? Jom. Tapi lepas ni, korang tolong kemas rumah aku dulu, Kimi buat kek bersepak. maafkan aku kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya. Hello, kita pergi rumah siapa dulu ni? Rumah akulah dulu, sebab kuih aku semua sedap. Rumah aku dululah. Aku ada lemang dengan rendang power gila. Kalau ikut logik, rumah aku paling dekat. So, kita pergi rumah aku dulu. Macam ni kita berkumpul dulu, okey? Okey. Kalau kita pergi rumah aku dulu, senang belakang aku je, semua orang dapat makan kuih best-best. Patutlah dia panggil suruh datang sini, tapi rumah aku ada aircon paling sejuk. Kita boleh rehat dulu, baru jalan rumah lain. Aku rasa kita patut main batu gunting kertas je lah. Yang menang, rumah dia dulu. Okey. Batu gunting kertas. 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 YES. Rumah aku dulu. Jom, lemang panas tengah tunggu. Alah, okeylah, janji dapat makan. Kenapa pula ni? Kejap, aku lupa. Mak ayah aku pergi beraya masa keluar tadi. Rumah aku kosong. Apa? Apa? Hihi, kita pergi rumah siapa dulu tadi? Mereka bertiga ketawa dan akhirnya setuju pergi rumah Kimi dulu.